Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Beli apa ni? Irons van. Pasang lagi kasut daripada Irons van. Kita buka. Alah. Yes. Kalau dulu kita dapat tisu wipe, tisu basah, kali ini kita dapat stokin pula. Stokin daripada Irons van. The size M. Okay, nice. Terima kasih. Oh, sekali lagi, kali ni dapat lagi dengan tisu basah untuk kita wipe kasut kita kalau kotor. Wipe dekat dia punya midsole dia. Terima kasih. Dan yang ditunggu-tunggu, ini ialah kasutnya. Kita letak di tepi. Kita cabut dia punya penahan kasut ni. Oh, palu keras untuk di twist. Nylon carbon plate dia nampaknya berkesan di situ. Tapak dia ada tulis Irons van. Di tengah-tengah dia inilah nylon carbon plate. Dia punya breathability dia sangat bagus. Jarang-jarang kain dia. Dia punya tang dia ada tulis Irons van. Tipis, lembut. Lacing dia panjang. Ada runner's note. Lock. Heel dia keras. Ada span di belakang dia. Midsole dia tak berapa lembut. Tak sabar nak test. Cuma ialah kasut China. Dekat heel dia belakang dia ni ada tulisan Cina. Apa maksud dia? Mungkin dia tulis Irons van ataupun selamat berlari ke kan? Apa nanti kita tengok. Dan di sini pun ada tulisan Cina. Tapi kasut ni ringan. Anggarannya dalam dia punya brochure dia ditulis 225 gram sepasang. Ditulis 42.195. Kasut untuk marathon ni. Padu kasut ni. Nampak macam cikai-cikai je. Tapi yang best dia adalah dia punya packaging dia, kotak dia. Irons van. Hot-blooded youth. Dia punya tema color dia kuning, belakang ada sikit-sikit pink, purple. Menarik. Nylon carbon plate tapi keras. Tak macam sesetengah kasut nylon carbon plate yang lain lembut. Dia punya stiff dia keras. Oh. Dia punya midsole dia habis. Kita akan cuba kejap lagi. Cuba fit
Kita cuba fitting kasut ni. Kita nak fitting kasut. Kita nak fitting kasut menggunakan stokin yang dibagi. Kita tengok kasut ni macam mana dia punya sedap dia. Kita buat runner's knot di sini. Tali dia cukup panjang. Dan sebelah lagi. Okey, sebentar lagi saya akan try kasut ni. Saya akan cuba. Nanti saya akan bagi sedikit review kasut ni, adakah dia berbaloi dengan harganya. Walaupun harganya murah, saya beli dapat harga 170 lebih. Saya tak sangka lah, dia punya first impression saya, first time saya tengok, wow, lain macam kasut ni. Tengok gambar macam tak percaya orang kata kasut ni bagus. Tapi bila saya pegang, wow, nice. Itu yang rasa macam tak menyesal nak beli. Sekejap lagi saya akan cuba. Nanti kita tengok menyesal atau tak dengan pembelian ini. Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba kasut ni. Serius, terasa bouncing dia, energy return dia ada. Midsole dia belum terasa lembut. Mungkin kena buat break in 10-20 km baru sedap kot. Kasut ini bukan kasut normal, bukan normal shoes. Ini kasut training yang best. Training yang siapa nak train speed, nak train cadence, nak train stride, tempo, interval, apa-apa training, kasut ni memang best. Stability dia padu. Outsole dia, tapak dia menjengkang dengan baik. Insole dia pun okey, tak panas. Walaupun mesh dia sedikit keras, tapi dia berjaring-jaring, menyebabkan kaki kita sentiasa berangin. Kalau anda rasa tak mampu nak beli Asics Nova Blast, inilah jawapannya. Dengan harga yang murah, dia punya persamaannya hampir sama dengan Nova Blast dan seangkatan dengan kasut-kasut yang lain. Untuk saiz dia, jangan takut, kasut ini true to size. Beli ikut apa saja saiz kita, pakai fit memang ngam-ngam. Tali kasut panjang, runner's knot, ikat memang ada lebih lagi. Boleh buat double ikatan, pasti tak terlucut. Okey, untuk anda jenis yang lari, landing, guna heel, kasut ini
midsole dia memang betul-betul menyerap hentakan, tidak menyakitkan kaki dan lutut. Lepas tu ada bouncing pula tu. Kalau landing dekat forefoot lagilah sedap. Terasa dia punya bouncing, energy return dan mantul ke hadapan. Inilah best kasut ni. Okey, sudah 5 kilo. Cukup. Setakat ini kita cuba untuk kali ini. First time guna kasut Iron Zwan ni. Tersasul. Model apa tak ingat. Tapi color kuning pink. Hot blooded youth. Overall kasut ni best. Stability dia padu. Dia punya tapak tak ada slip. Insole dia tak panas. Outer dia, mesh dia walaupun tak lembut tapi tidak memanaskan kaki. Bahagian heel dia ada span keras, lock dia menyebabkan kaki kita tak terangkat-angkat, tak terkucil-kucil, tak terslip keluar. Dia punya tali kasut ada sedikit stretchable, tidak mudah tanggal dan menggigit, mengikat dengan baik sekali. Carbon plate nylon dia taklah keras tapi menghasilkan sedikit lantunan tujahan ke hadapan. Hebat. Tak penat pakai kasut ni. 5 km nampak macam sedap je, santai je. Walaupun kaki saya tak berapa sihat, injet sedikit bahagian betis, tapi tidak menyakitkan kaki. Insole dia lembut. Overall kasut ini memang berbaloi kalau beli. Dengan harga yang ditawarkan yang murah, memang saya puas hati. Jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum. Salam lari dari saya.